Okey, kita semua ada kamera yang power gila dalam poket kita kan? Tapi, betul ke kita guna sepenuhnya? Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar rahsia macam mana nak ambil gambar yang memang lawa gila guna telefon pintar je. Jom kita mula. Selalu kita fikir, nak gambar macam pro, kena ada kamera besar yang mahal tu, betul tak? Tapi, macam mana kalau saya cakap, alat paling power untuk ambil gambar yang cun melecun tu, sebenarnya dah ada dalam tangan anda sekarang ni? Jawapan dia mungkin akan ubah terus cara anda pandang telefon anda. Cuma tengok gambar ni. Dynamic betul. Tangkapan yang perfect. Tenaga dia, pergerakan, komposisi, semua cukup. Mesti anda fikir ni gambar dari kamera DSLR Pro kan? Salah. Fikir balik. Gambar yang gempak ni sebenarnya dia ambil guna telefon pintar je. Ini bukti yang paling penting, bukan kamera, tapi mata si juru gambar tu. Okey, jom masuk bahagian pertama, tips pantas. Kita akan tengok beberapa benda mudah yang anda boleh buat sekarang juga untuk terus nampak beza pada gambar-gambar anda. Fokus kita pada 3 benda je. 3 tabiat mudah yang akan terus ubah cara anda ambil gambar. Apa dia? Lensa bersih, pegang telefon dengan stabil dan kena tahu shortcut. Jom kita tengok satu-satu. Benda ni nampak macam remeh kan? Tapi, cuba jujur sikit. Bila kali terakhir anda lap lensa kamera telefon anda? Cap jari, habuk dari poket, inilah punca utama kenapa gambar nampak kusam, nampak kabur. Lepas ni, sebelum ambil gambar, lap je sekejap guna baju ke kain ke. Percayalah, anda akan terkejut tengok beza dia. Bila kita sentuh skrin untuk ambil gambar, tangan kita mesti ada goyang sikit, walau sikit pun, kan? Jadi, apa kata cuba guna butang volume tu sebagai butang shutter. Cara ni membolehkan anda pegang telefon tu macam kamera betul, lebih stabil, lebih kemas. Hasilnya, gambar yang lebih tajam, kurang kabur. Okey, dah ada tabiat baik, sekarang kita buang pula tabiat-tabiat buruk. Masuk bahagian 2, kesilapan yang kita kena elakkan. 2 benda ni je kalau kita tak buat, gambar confirm jadi lagi lawa. Jom kita cakap pasal flash. Flash kat telefon ni, terus terang cakap, dia agak kasar. Cahaya dia direct, kuat dan boleh buat muka orang nampak flat, tak ada dimensi. Habis hilang semua bayang-bayang halus yang buat subjek tu nampak hidup. Jadi apa nak buat? Jadikan cahaya semula jadi kawan baik anda. Pergi dekat tingkap, cari tempat yang redup sikit. Cahaya yang lembut tu akan buat subjek anda nampak jauh lebih cantik. Yang ni paling penting. Jangan guna digital zoom. Tolong jangan. Kenapa? Sebab dia bukan zoom betul-betul. Dia cuma potong gambar tu, crop, lepas tu besarkan. Hasilnya, gambar jadi pecah, kabur, nampak berpiksel. Jadi, apa penyelesaiannya? Mudah je. Guna zoom kaki. Gerakkan badan anda, jalan dekat sikit dengan subjek tu. Barulah kualiti gambar terjaga. Kita masuk bahagian 3. Berfikir macam juru gambar. Ingat, bukan kamera yang ambil gambar cantik, tapi orang di belakang kamera tu. Jom kita adjust sikit cara kita tengok dunia melalui lensa telefon kita. Jangan malu-malu, pergi dekat sikit, penuhkan frame tu dengan subjek utama anda. Bila kita buat macam ni, semua benda yang mengganggu kat belakang tu akan hilang, mata orang yang tengok gambar tu akan terus fokus pada cerita yang kita nak sampaikan. Impact dia terus terasa. Setiap hari kita tengok dunia ni dari paras mata kita je. Sama je kan? Bosan? Jadi, apa kata kita ubah sikit? Cuba rendahkan badan, ambil gambar dari bawah. Atau cari tempat tinggi sikit, ambil gambar dari atas. Tunjukkan perspektif yang orang lain jarang nampak. Dekat situlah magic dia. Okey, bahagian 4, menguasai cahaya dan komposisi. Inilah 2 bahan rahsia yang boleh tukar gambar biasa-biasa jadi luar biasa. Macam mana kita guna cahaya dan macam mana kita susun atur subjek dalam frame kita. Ini antara peraturan paling asas tapi paling power dalam fotografi. Rule of thirds. Senang je. Bayangkan ada 2 garisan menegak dan 2 garisan melintang pada skrin anda. Macam main tic-tac-toe. Daripada letak subjek betul-betul kat tengah, cuba letak kat mana-mana garisan tu bersilang. Nampak simpel kan? Tapi efek dia besar. Jom tengok contoh. Perasan tak citah ni diletakkan kat garisan kiri, bukan tengah-tengah? Ini bukan saja bagi dia ruang untuk memandang, tapi ia cipta satu penceritaan. Mata kita secara automatik akan ikut arah pandangan dia, nak tahu apa yang dia tengah tengok. Ini buat gambar tu rasa lebih hidup dan menarik berbanding kalau letak dia kat tengah-tengah. Benda yang sama kita boleh guna untuk lanskap. Kalau garisan ufuk tu betul-betul kat tengah, gambar tu rasa macam terbelah 2. Nampak statik. Tapi kalau kita letak ufuk tu kat garisan bawah, kita tonjolkan langit yang cantik. Kalau letak kat garisan atas, kita fokus pada apa yang ada kat darat. Nampak? Pokok tu pula jadi macam sauh yang pegang komposisi gambar ni.
untuk potret pun menjadi. Bila kita letak subjek kita ke tepi sikit, kita bagi dia ruang bernafas dalam frame tu. Nampak lebih seimbang, lebih selesa dipandang. Mata kita pun akan ikut arah pandangan dia. Buatkan potret tu rasa lebih mendalam dan ada cerita. Okey, jom buat benda best sikit. Cuba memburu pantulan. Dunia kita ni penuh dengan cermin semula jadi. Lopak air lepas hujan, tingkap kedai, cermin mata orang, macam-macam lagi. Guna pantulan ni untuk cipta gambar yang simetri, yang ada lapisan, nampak lebih kreatif dan misteri sikit. Okey, bahagian terakhir, membuka kunci kreativiti. Anda dah faham yang asas, sekarang jom kita have fun sikit. Kita akan tengok beberapa trik menarik yang mungkin anda tak pernah cuba sebelum ni. Tengok gambar ni. Kejap. Macam mana orang yang sama boleh ada 4 kali dalam satu gambar? Ni mesti edit pakai Photoshop berjam-jam kan? Taklah. Ini sebenarnya satu trik panorama yang simple gila yang anda boleh buat guna telefon anda je. Nak tahu macam mana? Senang je. Mula-mula, buka mod panorama. Lepas tu, suruh kawan anda posing. Anda gerakkan kamera perlahan-lahan melepasi dia. Bila dia dah tak ada dalam frame, stop. Jangan gerakkan kamera. Suruh kawan anda lari cepat-cepat ke belakang anda, pergi ke spot seterusnya. Lepas tu, sambung balik gerakkan kamera tu. Siap. Boleh dapat gambar macam ni. Kalau anda ambil gambar benda yang tengah bergerak, macam orang berlari ke, kereta ke, jangan letak subjek tu rapat sangat ke tepi frame. Tinggalkan ruang kosong kat depan dia. Ini akan bagi gambaran yang dia ada tempat untuk dituju. Gambar tu akan rasa lebih dinamik, lebih bertenaga, seolah-olah pergerakan tu sedang berlaku, bukan sekadar gambar statik. Tapi pada akhirnya kan semua tip, semua trik yang kita belajar ni tujuannya cuma satu, untuk bercerita. Gambar yang paling power, yang paling orang ingat bukanlah yang paling teknikal, tapi yang buat kita rasa sesuatu. Jadi carilah momen yang jujur, emosi yang sebenar, hubungan antara manusia. Itulah jiwa sebenar sesebuah gambar. Jadi sekarang, giliran anda pula. Dengan semua ilmu baru ni, persoalannya cuma satu. Apa kisah yang akan anda sampaikan dalam gambar anda yang seterusnya? Selamat mencuba!